Okey, hari ni saya nak ajar cara untuk jawab soalan tambah melintang. Okey, saya bagi soalan 32 tambah 41. Macam mana nak buat cara melintang? Kita keluarkan dulu nombor puluh. So 30 tambah 40. Lepas tu kita keluarkan sah 2 tambah 1. Okey, selesaikan dulu yang puluh. 30 tambah 40, 70. 2 tambah 1, 3. So jawapan dia 73. Okey, soalan lain. 52 tambah 43. Kita keluarkan nombor puluh. 50 tambah 40. Keluarkan sah 2 tambah 3. Selesaikan dulu yang puluh. 50 tambah 40, 90 tambah 2 tambah 3, 5. So jawapan dia 95. Okey, itu saja.